Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi insya-Allah kita akan sambung rakaman kita dalam kitab Nurul Fahmi, dan kita baru ni kita telah habiskan tentang perbahasan sifat 20. Jadi seperti yang kita tahu bahawa sifat yang wajib kita belajar ialah 20 sifat wajib yang kita dah belajar, dari wujud, keidam, baqo sampai kaunuhu mutakaliman. Dan kita juga dah belajar tentang 20 sifat yang mustahil bagi Allah. 20 sifat ni yang tiada pada Allah. Diorang tanya, Ustaz, Allah hanya ada 20 sifat je ke? Tidak. Bukan sekadar 20. Cuma 20 ini adalah secara tafsil, secara terperinci. Makna kata 20 ni yang wajib kita belajar. Namun sifat Allah ni terlalu banyak sifat-sifat Allah sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Tapi takkan kita nak belajar satu sampai habis. Memang sampai ke sudah takkan habis. Jadi Allah hanya mewajibkan belajar 20 sahaja. Alright. Dan ada satu lagi sifat yang kita akan cerita pada hari ini, iaitu satu sifat harus bagi Allah. Okey. Jadi kalau lihat dalam kitab Nurul Fahmi muka surat 18. Okey. Muka surat 18. Siapa yang ada kitab boleh tengok. Dia kata apa? Sifat harus bagi Allah. Wajib ke atas setiap mukallaf beriman bahawa sifat harus bagi Allah ada satu, iaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, melakukan sesuatu ke atas mungkin iaitu makhluk, atau meninggalkannya tidak melakukan. Makna kata sifat harus Allah ni harus tu maksudnya boleh. Okey, harus tu maksudnya boleh saja. Boleh saja, boleh aja kan. Jadi Allah boleh sahaja nak menciptakan makhluk ataupun tinggalkan maknanya tak buatlah. Okey, tidak melakukan makhluk. Boleh buat ataupun tak, maaf. Okey, jadi sifat harus bagi Allah ni boleh untuk Allah buat ataupun boleh untuk Allah tidak buat. Boleh tak Allah nak ciptakan kita? Boleh. Boleh tak Allah tak nak ciptakan kita? Boleh. Contoh, saya lahir di Johor. Boleh tak Allah lahirkan saya di Johor? Boleh. Boleh tak Allah lahirkan saya di Terengganu? Boleh. Boleh tak Allah lahirkan saya di Pahang? Boleh. Itu semua adalah keharusan. Boleh saja bagi Allah, tidak wajib. Tidak wajib, makna kata tidak mesti. Boleh tak Allah kita kata ciptakan bumi ini? Boleh. Kalau Allah tak nak cipta pun boleh. Itu semua atas Allah. Tiada siapa yang paksa, tiada siapa yang mewajibkan Allah. Begitu maknanya. Jadi sebab itulah kita kena banyak doa pada Allah. Kalau kita nak minta apa-apa, minta doa supaya Allah tunaikan permintaan kita. Sebab segala permintaan kita boleh saja Allah nak cipta, boleh saja Allah tidak cipta. Alright, settle. Okay, kemudian dikata apa nama? Ia bermaksud pada ketika hadis atau imkan, makna kata selepas azali lah. Okay, selepas waktu azali, makna kata ni lah waktu zaman yang ada makhluk ni, harus, jaiz, iaitu bukan wajib bagi Allah dan bukan mustahil atasnya, sama ada untuk melakukan sesuatu ke atas makhluk atau tidak. Makna kata boleh saja. Allah nak cipta boleh, tak nak cipta pun boleh. Tak wajib. Tak wajib untuk Allah cipta. Dan tidak mustahil. Mana kata contoh, kalau orang tanya, Ustaz, boleh ke Allah nak ciptakan 1,000,000 bumi? 1 juta bumi. Boleh ke Ustaz? Macam mustahil je. Mustahil bagi kita, tapi tidak mustahil bagi Allah. Boleh ke Allah nak ciptakan 1 juta universe, angkasa? Boleh ke? Boleh. Tak mustahil bagi Allah. Begitu, okey? Tak mustahil. Boleh saja. Allah nak cipta apa-apa boleh. Okey. Antara contohnya ialah yang pertama, mengutuskan para nabi dan rasul atau tidak mengutuskan mereka. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, boleh saja Allah nak ciptakan rasul, dan boleh saja kalau Allah tak nak ciptakan rasul. Okey? Berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata wajib, Allah mesti ciptakan rasul sebab dia dalam i'tiqad as-salah wal as-salah dengan islah. Jadi itu detail lah, perbahasan dia sangat detail. Saya tak nak sentuh pun kat situ.
Cuma ada golongan dia kata Allah mesti cipta Rasul sebab mencipta Rasul ialah benda yang baik. Allah kan Allah kan boleh Allah kan baik, maka Allah mesti wajib mencipta benda yang baik. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah boleh saja menciptakan benda yang baik dan Allah juga boleh menciptakan benda yang buruk. Boleh saja. Ada orang kata Allah benda-benda buruk ni Allah tak cipta. Jangan kita faham begitu, okey? Allah sebut wahwa ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu termasuklah benda baik dan juga benda buruk. Walaupun benda buruk, contoh neraka. Okey, neraka. Allah juga menciptakannya. Tapi jangan kita kata Allah ni jahat. Allah ni cipta Allah cipta benda buruk, jadi Allah ni pun buruk. Tidak. Setiap ciptaan Allah ada hikmah. Okey, ada hikmah. Ujian, tsunami, perang dan sebagainya, semuanya adalah ciptaan Allah. Begitu. Dan segalanya ada hikmah. Jangan kita kata Allah ni jahat, cipta perang. Allah jahat, cipta tsunami. Tak, jangan kita kata begitu, okey? Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan semua benda baik, buruk, segalanya Allah yang menciptakan. Okey. Kemudian, memberi pahala kepada orang yang taat sebagai anugerah kepadanya atau menyiksa orang yang melakukan maksiat dengan sebagai keadilan mereka. Buat baik, dapat pahala. Okey. Apa ni? Sekejap. Buat baik, dapat pahala. Okey. Maka kat sini, sudah pun benda ni. Okey. Buat baik dapat pahala. Apabila kita buat baik, boleh saja Allah nak bagi pahala. Tapi boleh tak Allah tak nak bagi pahala pun boleh. Ikut atas Allah. Allah nak bagi pahala boleh, tak nak bagi pahala pun boleh. Itu semua atas kehendak Allah. Sebab ada je orang buat baik, buat solat, buat baca Quran, tapi tak bagi pahala. Kenapa? Dia baca sebab meriak. Dia baca sebab sebab nak kemasyhuran, apa lagi kan, dan macam-macam lagi sebab lah. Okey, ada juga. Okey, kemudian kalau kita buat benda yang jahat, maka dapat dosa. Okey, tapi boleh tak bila kita buat jahat Allah tak bagi dosa? Boleh, atas Allah. Contoh bila mana kita buat jahat kan, kemudian Allah ampunkan kita. Jadi sebab itu apa-apa atas Allah. Apa-apa atas Allah. Jangan kita fikir hari ni kita baik, kita confirm ke syurga. Jangan kita fikir kita jahat, kita confirm ke neraka. Dalam hadis Arba'in kan, Nabi ada sebut, ada orang tu dia buat kita kata jarak dia dengan syurga tu boleh kita satu zirah, satu hasta je. Tapi Allah boleh palingkan dia. Allah boleh kata okey, engkau ni adalah tiba-tiba kau ni orang yang jahat. Maka dia akan buat amalan orang neraka dan dia masuk ke dalam neraka, na'udzubillah. Gitulah mafhumnya. Okey. Jadi kita kata jangan kita sangka apa sekalipun pengakhiran kita. Baik pengakhiran, baiklah kita. Baik kejahatan, pengakhiran kita jahat, maka jahatlah kita. Itu detail lah perbahasan tentang benda tu. Okey, boleh tengok dalam kitab Hasyah Sawi. Kitab Syarah Sawi. Syarah bagi Jauharah. Ada cerita detail tentang pandangan ataupun perbahasan tersebut. Ala kulli hal, secara basicnya kita kata kalaulah Allah nak kalau Allah nak bagi pahala kepada orang yang buat taat, boleh saja. Kalau tak nak bagi pun boleh. Kalau Allah nak buat benda, kalau orang tu buat jahat, boleh saja Allah bagi dosa dan seksa dia, dan boleh saja Allah nak ampunkan dia. Semua itu atas kehendak Allah. Jadi sebab itu banyak-banyak berdoa supaya pengakhiran kita baik. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Rezekikan kami dalam husnul khatimah kan. Dan kena sentiasa banyak nilah berharap pada Allah supaya setiap amalan kebaikan kita Allah memberikan pahala. Jangan dipersia-siakan gitu. Alright. Seterusnya, ketiga, memberi rezeki sehingga seseorang menjadi kaya atau tidak memberi rezeki kepadanya. Ini pun harus. Boleh saja bagi Allah nak bagi rezeki dan boleh saja tak nak bagi rezeki. Yang keempat,
memberi ilmu kepada seseorang atau tidak memberikan pun boleh. Allah nak jadikan orang itu alim, orang itu pandai, boleh. Nak jadikan orang itu jahil ataupun maaf saya sebut bodoh pun boleh. Boleh saja. Jadi semua ini dengan kesepaduan sifat iradah, berkehendak dan kudrat perkuasa Allah. Ini kita dah bincang sebelum ni. Mana kata kalau Allah mengkehendaki orang tu nak kaya, Allah buat. Kalau Allah mengkehendaki orang itu miskin, Allah buat. Begitu. Semua pemberian dan kurniaan Allah adalah dengan semata-mata dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya. Semua azab dan pembalasan daripadanya adalah semata-mata dengan keadilannya dan yang amat sempurna. Okey. So jadi kalau kita dapat pahala, apa lagi masuk syurga, dapat rahmat, itu semua disebabkan apa? Disebabkan kasih sayang Allah. Okey, disebabkan kasih sayang Allah. Maaf ya tuan-tuan, tiba-tiba ada macam ni sebab saya tak gunakan tak gunakan Meet ke Zoom ke tak, sebab ada masalah teknikal, so saya guna iPad saja. Okey. Kemudian kalau kita dapat pahala, itu adalah kasih sayang Allah. Kalau dapat azab, na'udzubillah, itu adalah keadilan Allah. Okey, itu adalah keadilan Allah. Okey, settle situ. So kita masuk syurga dengan sebab kasih sayang Allah, rahmat Allah. Kita masuk syurga, okey, kita masuk syurga, okey, adalah dengan sebab rahmat Allah. Okey, dengan sebab rahmat Allah, bukan dengan sebab pahala ataupun amalan kita. Kenapa Ustaz? Sebab syurga itu terlalu mahal. Kalau nak dibandingkan dengan amalan kita, kita rasa amalan kita banyak, tapi sebenarnya tidak. Amalan kita sedikit je, pahala kita sikit je nak dibandingkan dengan harga syurga yang mahal. Jadi kita masuk ke dalam syurga dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Begitu. Nak cakapnya kat sini, kita nak masuk syurga pun perlukan Allah. Kita masuk ke dalam syurga pun kena minta bantuan daripada Allah. Bukan kita sendiri yang buat amalan, kita sendiri buat pahala, kita masuk syurga. Bukan diri kita. Kita ni tiada apa-apa. Kita ini tidak ada apa-apa. Okey. Alright, settle. Kemudian Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Okey, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendakinya dan dia jugalah yang memilih. Alright, settle. Jika wajib bagi Allah atau mustahil atasnya untuk melakukan sesuatu ke atas makhluk atau tidak, maka ia mustahil kerana hakikatnya ia hanya harus bagi Allah. Okey. Jadi kita kata Allah boleh saja, harus saja nak cipta makhluk. Kita dah belajar sebelum ni, makhluk ini, okey, hakikat bagi makhluk adalah dia adalah benda yang jaiz, benda yang jaizat ataupun benda yang harus. Itu hakikat makhluk. Makhluk ni boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Kalaulah Allah itu wajib mencipta makhluk, maka makhluk ni akan bertukar menjadi benda yang wajib. Kalau Allah itu wajib mesti cipta makhluk, maka siapa yang memestikan Allah? Siapa yang mewajibkan Allah? Begitu. Okay, settle. So jadi settle tentang sifat harus. Kita masuk kepada beriman. Perkara kedua yang kita wajib iman ni ialah beriman kepada para malaikat. Beriman pada malaikat, kita dah belajar sebelum ni di sekolah-sekolah, tapi di sini mungkin kita akan bagi detail sikit lah, ya. Wajib setiap mukallaf beriman bahawa para malaikat adalah hamba Allah yang mulia, yang tidak pernah melanggar perintahnya sama sekali. Bahkan malaikat ni sentiasa patuh kepada apa sahaja yang diperintahkan olehnya pada mereka. Mana kita kata malaikat ni adalah makhluk yang tak pernah buat dosa, tak pernah langgar perintah Allah. Bila Allah suruh itu, itulah malaikat buat. Ada malaikat yang Allah menyuruh dia untuk mencatat amalan kita, maka malaikat tersebut tak akan ingkar arahan Allah. Malaikat tersebut akan terus catat segala amalan kita. Setiap perkataan bagi amalan kita akan dicatat oleh malaikat. Walaupun benda tu benda yang tiada faedah, benda yang tidak ada makna. Contoh kita cakap,
Oh semalam World Cup, England lawan England lawan Chelsea, contoh kan, England lawan Arsenal, Arsenal kalah. Benda tu tak ada manfaat, tapi malaikat tetap tulis. Ataupun contohlah, kita bagi contoh paling best lah, paling hebat. Kita kata contoh kita makan-makan, tiba-tiba sudu kita terjatuh. Kita kata, alamak, jatuh pula sudu ni. Pun malaikat tulis. Sampai macam tu sekali ya? Ya, malaikat tulis setiap perkataan. Setiap apa yang kita ucapkan, malaikat tulis. Sebab tu kena jagalah. Jaga elok-elok apa yang kita cakap. Sebab malaikat ini takkan ingkar pada Allah. Sekecil-kecil pun malaikat tetap patuh. Ada malaikat yang disuruh untuk sentiasa sujud, sentiasa rukuk. Jadi malaikat itu akan sentiasa buatlah, tak ada ingkar. Ada malaikat ditugaskan untuk menjaga hamba dan banyak lagi. Banyak lagi lah. Kita belajar ada 10 malaikat je kan. Sebelum ni sebenarnya banyak lagi. Bilangan malaikat sangat-sangat banyak, tidak terhingga. Banyak sangat. Sangat-sangat banyak. Jadi kita kata malaikat ni dia takkan ingkar arahan Allah. Kemudian malaikat mempunyai jisim halus. Bahasa Arabnya latif. Latif tu yang halus lah, yang dijadikan daripada cahaya. Latif halus ni jangan kita faham macam benang tu ya. Bukan. Bukan. So jadi malaikat ni dicipta daripada cahaya. Mereka bukan lelaki, bukan perempuan, tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan tidak mempunyai nafsu syahwat. Malaikat ni bukan perempuan, lelaki, makan, minum, tidur, tak. Bukan macam kita. Cuma malaikat dia boleh menyerupai seorang lelaki. Contoh malaikat Jibril, dia boleh menyerupai, jadikan diri dia sebagai seorang lelaki. Kan ada kisah ketika Nabi dan sahabat sedang duduk, kemudian tiba-tiba datang seorang lelaki berbaju putih, sangat putih, rambut hitam, maksudnya kemahlah, molek, cantik, handsome. Rupanya yang lelaki yang datang tu ialah malaikat Jibril. So malaikat boleh menyerupai lelaki. Banyaklah kisah-kisah Nabi kan. Kita kisah Nabi Lut, macam mana malaikat datang menyerupai seorang lelaki, dan banyak lagi lah kisah-kisahnya. Bilangan mereka sangat ramai, hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Wajib meyakini bahawa mereka ini adalah maksum. Maksum tu ialah terpelihara daripada melakukan dosa. Ni kita kata tadi, malaikat tak pernah ingkar arahan Allah, tak pernah buat dosa, sentiasa ikut dan taat kepada Allah. Wajib beriman dengan beberapa malaikat secara tafsil, secara terperinci, dan tugas-tugas khusus mereka. Malaikat ada banyak, sangat-sangat banyak, tapi ada 10 ni wajib kita tahu. 10 ni wajib kita tahu secara detail. Yang pertama malaikat Jibril. Tugas dia apa? Menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Contohnya kisah Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira. Malaikat Jibril memberikan wahyu kepada nabi. Malaikat Mikail membahagikan rezeki kepada seluruh makhluk, termasuk manusia, jin, haiwan dan lain-lain. Memberi rezeki. Gitu. Ustaz, bukankah Allah yang bagi rezeki? Memang Allah bagi rezeki, tapi kita kata malaikat ni macam kita kata tolong sampaikan. Tolong sampaikan. Tapi jangan kita fikir malaikat tolong Allah. Kalau malaikat tak tolong Allah, nanti Allah macam mana kita kata, contoh Perdana Menteri. Contohlah, masuk Perdana Menteri pula, isu politik ni tak, saya bagi contoh je. Perdana Menteri, Perdana Menteri dia nak bagi duit, bagi duit banyak. Rakyat ni banyak sangat. So jadi ada YB ataupun adun yang tolong wakilkan, tolong bagi duit kepada rakyat mereka. Gitu. Tapi ini macam kita kata sistem lah, sistem kita kan. Cumanya Allah, janganlah kita fikir, sebabkan manusia, makhluk ni ramai sangat, jadi Allah tak mampu nak bagi, jadi Allah minta tolong malaikat Mikail untuk tolong bagi. Tak, bukan. Kalaulah malaikat Mikail tak ada sekalipun, Allah boleh bagi rezeki pada kita. Cuma kenapa Allah cipta juga malaikat Mikail? Supaya nak menjadi pengajaran pada kita bahawa hidup kita ni kena ada sistem. Gitulah cerita dia. Bahkan penciptaan malaikat ni tujuan dia untuk menunjukkan, menzahirkan kekuasaan ataupun kerajaan Allah. Begitu. Alright.
Kemudian malaikat Israfil, iaitu meniup sangkakala apabila tiba hari kiamat. Bila hari kiamat nanti akan ada tiupan. Okey, ada tiupan. Tiupan pertama apa nama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menghancurkan bumi. Tiupan yang kedua untuk membangkitkan manusia daripada kubur menuju ke padang mahsyar. Malaikat Israel mengambil nyawa semua makhluk kan. Lagu Bila Israel tu kan. Malaikat Raqib dan Atid, dia mencatat amalan manusia. Segala amalan kita akan dicatatkan. Malaikat Munkar dan Nakir akan menyoal orang ketika dalam barzakh. Siapa Tuhan kamu, apa kiblat kamu, siapa nabi kamu dan sebagainya lah ya. Menyoal orang di dalam kubur. Mudah-mudahan kita mati dan kita mendapat nikmat kubur dan kita mampu menjawab segala persoalan di dalam kubur itu. Amin. Malaikat Malik menjaga neraka dan malaikat Ridwan menjaga syurga. Okey. Ini kita dah faham dan kita dah belajarlah sebelum ni even di sekolah-sekolah pun. Alright. Selain mereka ramai lagi ni. Kita tambah sikit lah. Ni detail sikit. Mungkin kita tak belajar, mungkin kita jarang dengar lah. Selain mereka ramai lagi malaikat yang hanya bertasbih, memuji Allah sepanjang masa, memikul arash, maksudnya pikul arash, hamalatul arash, memberi ilham, menurunkan azab siksa, memberi salam kepada ahli syurga, mendoakan orang yang beriman, memberi khabar gembira kepada para awliya dan yang lain-lain. Mana kata malaikat ni banyak. Bukan sekadar 10 ini saja. Banyak lagi malaikat. Ada malaikat yang tugas dia hanya bertasbih dan memuji Allah. Ada malaikat tugas dia memikul arash. Arash tu apa? Arash tu bumbung syurga. Okey, bumbung syurga. Ada malaikat yang tugas dia memberi ilham. Sebab tu kita pernah dengar ayat doakan Allah marzuqna ilhaman malaikah. Gitu. Ya Allah berikan aku ilham malaikat. Allah malaikat memberikan ilham pada kita. Kemudian ada malaikat yang memberi salam kepada ahli syurga. Bila mana orang-orang syurga, ahli syurga, Allah maj'alna minhum, masuk ke dalam syurga, akan ada malaikat memberikan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Gitulah. Alright. So jadi memang itu tugas dia. Ada yang dan banyak lagi lah. Okey, banyak lagi. Banyak lagi malaikat-malaikat berserta dengan tugas-tugasnya. Okey, settle. Kemudian kita nak bercerita tentang beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab. Saya cubalah habiskan sikit. Kemudian kita sebab nak cuba habiskan bab akidah dengan cepatlah. Okey. Beriman kepada kitab-kitab. Wajib meyakini bahawa Allah telah menurunkan kitab-kitab pada para rasulnya sebagai kitab petunjuk kepada umat masing-masing. Antara kitabnya ialah Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Al-Quran, sekarang ni Al-Quran kan dalam bentuk mushaf, bentuk buku kan. Bentuk buku. Dulu Al-Quran dia diturunkan secara kita kata ada ketika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana Al-Quran itu diturunkan, diwahyukan kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada para sahabat, maka para sahabat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada Al-Quran yang ditulis di pohon-pohon pokok, pelepah kurma, tulang-tulang. Kalau siapa yang pergi ke Madinah, Masjidin Nabawi, ada satu muzium, macam replika lah, wallahualam, tak pasti replika ke ataupun betul-betul, yang mana kat situ dia ada tunjuk macam mana Al-Quran ditulis dekat tulang, macam mana Al-Quran ditulis di pelepah-pelepah kurma, ada ditunjuk gitu. Kemudian pada zaman Khulafaur Rasyidin, Al-Quran itu dihimpunkan. Maksudnya tulisan-tulisan dekat tulang, pelepah kurma, pokok tu dihimpunkan. Himpun-himpun, kemudian jadilah satu mushaf, satu kitab, satu buku. Gitulah. Itu cerita detail lah tentang isu pembukuan Al-Quran. Di samping itu, di samping kitab, ni mungkin jarang kita dengar lah, Allah juga menurunkan suhuf. Suhuf tu lembaran. Okey, suhuf adalah lembaran. Ada 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Syed alaihissalam.
30 suhuf diturunkan kepada Nabi Idris AS, 10 suhuf kepada Nabi Adam, 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim. Cumanya tuan-tuan dan puan sekalian, ini mengikut satu pendapat lah. 50 kepada Nabi Syed, 30 kepada Nabi Idris, 10 kepada Nabi Adam, 10 kepada Nabi Ibrahim. Ada lagi banyak pendapat. Banyak lagi pendapat. Cuma dalam kitab ni Ustaz Muhadil memilih pendapat yang mengatakan demikianlah. Kemudian beriman yang keempat, perkara wajib kita imani ialah beriman kepada para rasul. Wajib ke atas setiap mukallaf beriman bahawa Allah telah mengutuskan para rasul, para nabi dan rasul kepada umat manusia untuk memberi petunjuk dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Wajib meyakini bahawa wajib kita meyakini bahawa mereka Nabi dengan Rasul adalah hamba Allah yang paling afdal, paling mulia. Mereka bukan Tuhan. Mereka ialah hamba Allah. Manusia macam kita. Tapi manusia, bukan manusia biasa. Manusia yang luar biasa. Gitu. Wajib meyakini mereka adalah daripada keturunan yang mulia. Keturunan paling mulia. Jangan kita kata ibu bapa Nabi berada di neraka. Bukan. Ibu bapa Nabi, keturunan, mana kata keturunan Nabi ni, ibu bapanya sampai ke atas adalah golongan yang mulia. Golongan yang dijaga oleh Allah. Habis tu Ustaz, macam mana ada hadis yang kata ayah kamu, ayahku ke neraka? Itu perbahasan sangat panjang tuan-tuan. Panjang perbahasan dia, cuma sebab ini adalah level mubtadi', level kita kata orang awam, level orang yang baru mula-mula nak berjinak dengan agama. Saya tak ceritakan secara detail isu itu. Isu tentang adakah ayah dan ibu Nabi ke dalam neraka, itu saya tak nak ceritalah. Cuma kita belajar sekarang faham bahawa mereka adalah ahlul fatrah, iaitu mereka tidak masuk ke dalam syurga. Mereka akan ke syurga, mereka tidak akan masuk ke dalam neraka, mereka akan ke syurga. Gitu. Ada banyak dalam kitab. Saya tengok ada baru ni saya baca satu kitab yang bahawa ibu bapa Nabi dibangkitkan sekejap, jumpa dengan Nabi dan beriman pada Nabi. Wallahu a'lam. Itu banyak perbahasan lah. Banyak perbahasan dan banyak cerita dia. Alright. Mereka tak pernah menyembah berhala dan sebagainya. Nabi Muhammad ialah Nabi dan Rasul paling afdal. Rasulullah SAW bangga kita jadi umat baginda. Adalah Nabi Muhammad ialah seafdal Nabi, bahkan seafdal makhluk. Dalam Aqidatul Awam kan disebut baginda Nabi Muhammad SAW adalah makhluk paling mulia, lagi mulia daripada malaikat. Sekejap